Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera buat sahabat semua. Selamat datang kembali ke channel Kak Mia. Buat sahabat semua, walau dimanapun berada, kami doakan moga sehat selalu, murah rezeki, dan dipermudahkan segala urusan. Amin. Sahabat semua, selamat pagi menjelang siang. Sekarang ni dah jam 10. Kita berada dekat kebun. Ni Kak Mia nak petik sayur. Ni hari Ahad ya. Kita nak ambil daun. Tapi sebelum tu kita petik sayur dulu. Dah banyak buah dia ya. Bagnya pula terlalu besar. Suruh Pak Is dia tadi cari bag. Semua bag besar dia ambil. Tak ada bag kecil. Dia ambil daun dia sebab suka untuk masak bening ni. Buah dia. Pak Is malas nak ambil video. Panas dia kata. Lagipun dia puasa. Tak apalah. Kami ambil sendiri je. Kami ambil pucuk dia. Daun muda dia sedap. Yang hari itu kami masak ya. Minggu lepas kami ambil, memang kami masak. Dah mula keluar bunga dia. Tu pun ada. Ni ada babi lah makan. Dikorek babi ni. Pisangnya. Dupat. Sekarang kita dekat kebun ya. Kita nak ambil daun pisang. Tu kami pakai buat burasak. Tadi kami kat sana nak ambil genjer. Tapi kami lari takut macam ada bunyi babi. Ni dah semak. Dekat semak sana tu ada bunyi-bunyi. Kami lari takut. Nanti terpasal-pasal kena sondol babi. Sebenarnya nak ambil genjer dekat situ takut. Sebab kami tengok pokok pisang kami anak dia. Tu. Dah dikorek dengan babi. Belah sana pun ada 2 pokok. Tu yang takut tu. Apa sebab kita ni sebenarnya nak ambil daun. Kita nak ambil daun je. Ambil daun pisang, lepas tu ambil sayur sikit. Pisang kita belah sini dah ada yang tumbuh. Kami tak ada nak bakar kotak telur je. Sebab kita tak lama. Kita nak ambil daun je dekat atas tu. So kita balik.
Singkat video ya sahabat, sekarang ni kita dah siap ambil daun. Daun pisang tu pun kita dah letak dalam kereta. Sekarang kita nak balik ni, tengah bersiap-siap. Hail tu dia bawa sayur yang Kak Mia ambil tadi. Kak Mia ada ambil juga pucuk paku sikit. Ni kita nak balik lah. InsyaAllah minggu depan kita datang lagi nak ambil daun. Ini cili yang Kak Mia tanam minggu lepas. Harap-harap dia boleh tumbuh lah. Tapi sebenarnya tanah dekat sini tak berapa subur. Nanti lepas raya kita nak tanam dalam polybag je semua. Sayur-sayur. Inilah dia. Samping kebun kita. Tengah tunggu suami tu, dia ada WhatsApp orang, kawan kerja kot rasanya. Sekarang kita nak balik lah. Ini dah pukul 12 lebih. Kacang botol ke atas tu dengan kacang panjang pun Kak Mia tak ambil lagi. Tinggal ambil kacang botol, kacang panjang, lepas tu kita balik. Yang Hail bawa tu sayur ya. Kita bukan suruh dia bawa, dia sendiri nak bawa. Sebab tak berat pun, sikit je. Inilah pondok kita. Kita nak tinggal dia. Jumpa minggu depan. Kita sekarang nak pergi ke atas. Ini ada pokok kemangi juga. Kami ada petik tadi, ambil sikit. Kita sekarang tak boleh lama-lama dekat kebun. Sebenarnya kita tak nak bawa pun Abang Faiz tu, tapi dia sendiri nak. Kesian dia kan, orang berpuasa, tapi dia kata dia nak ikut mungkin sebab bosan kot dekat rumah. Dekat rumah pun bukannya boleh makan. Okay sahabat, ini tadi suami kami dia ada tebas-tebas sikit je. Tak boleh buat kerja banyak-banyak lah sahabat sekarang. Dah musim panas, puasa. Ni dia tebas sikit je. Sekarang Kak Mia nak ambil sayur, daun singkong ataupun pucuk ubi. Tapi tak ambil banyak, ambil sikit je. Ambil secukupnya. Susah juga nak ambil rumput tinggi. Ni tadi kita dah panen pisang kita ni, pisang tanduk. Kita terpaksa ambil sebab dah 2 minggu batang dia patah. Kalau dibiarkan takut dia rosak je dekat situ. Sebab tengok dia punya tandan ni pun dia macam kecut dah. Jadi kita ambil je sebab kami nak buat kerepek. Kerepek untuk hari raya lah. Sedap juga tu. Memang sedap. Kerepek pisang tanduk. Ni kita dah ambil daun pisang. Ini persiapan untuk buat burasa. Seronok sangat kami tahun ni sahabat. Buat burasa tak payah beli daun. Dekat Kelang ni daun mahal sangat. Kalau dekat pasar dah RM6 1 kilo. Itu pun banyak yang tak boleh kita pakai sebab koyak-koyak kan. Syukur Alhamdulillah tahun ni kita dah tak payah beli daun pisang sebab kita dah ada pokok pisang sendiri. Kalau tahun sebelum ni sahabat, hari raya tu sebab kami memang ambil tempahan buat burasa lah. Kita beli daun pisang tu sampai beratus ringgit tau. Lagi banyak orang tempah, lagi banyak kita beli.
Tahun ni Alhamdulillah kita dah tak payah beli daun. Okay sahabat, kerana durasi video kita pun sudah agak panjang, jadi untuk video kita kali ini cukup sampai di sini. Kak Mina ucapkan terima kasih banyak pada sahabat semua yang sudah menonton dari awal hingga akhir. See you next video. Bye-bye.